Hai semua kawan-kawan, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via, dan anda lihatlah sendiri apa yang dikatakan dalam berita. Siaran kecemasan. Berdasarkan maklumat dan berita yang sangat sahih, helikopter kami yang terbang mengelilingi bandar untuk mencari berita telah menemui sebuah Mercedes hitam lama. Nampaknya, ia milik kumpulan penjenayah. Kereta itu telah ditemui di luar kawasan bandar di salah satu terusan sungai kecil. Untuk maklumat lebih lanjut, teruskan menonton saluran ini. Mercedes yang tenggelam, milik kumpulan penjenayah. Dan anda masih ingat di mana kita pernah nampak Mercedes itu sebelum ini? Saya rasa itu Mercedes milik Atuk. Dan kemungkinan besar, ia tenggelam di sekitar sini. Tidak jauh dari tempat ini. Betulkah itu? Tak, maksud saya bukan mereka-reka cerita. Itu diberitahu dalam berita. Helikopter nampak Mercedes dalam air dan kita perlu bergerak ke arah ini untuk cari Mercedes itu. Mari. Kita berada di sini, di jalan yang betul. Di sini, kita akan jumpa Mercedes yang tenggelam itu. Betul ke? Diamlah. Aku yakin itu betul. Dalam berita yang sahih, mereka kata ada Mercedes yang tenggelam ditemui di kawasan ini. Dan aku yakin itu Mercedes gangster. Ia ada kaitan dengan Atuk. Kalau kita jumpa dan dapat kesan dia, pertama sekali, kita akan simpan Mercedes tu untuk diri kita. Aku memang selalu nak Mercedes. Kita akan cari dan jumpa. Dan yang kedua, kita boleh siasat kisah dengan Atuk. Faham ke mana Alyushka hilang, macam mana Mercedes tu ada kaitan dengan dia dan selesaikan semua ni. Ini bukan mengarut. Semuanya berkaitan. Tengok. Macam mana kalau ceritanya macam ni? Sebab Atuk tu bukan kerja sorang-sorang. Dia mesti ada pembantu. 2 orang Samseng yang ada kaitan dengan Atuk tu. Dan apa yang mereka buat ialah ini. Mereka jalankan arahan, buat kerja kotor. Pendek kata, mereka buat kerja-kerja Samseng, urusan Samseng, uruskan penghantaran. Dan untuk itu, mereka gunakan Mercedes Samseng seperti yang biasa mereka lakukan. Lepas tu, mereka bawa bahan terlarang. Ya, bahan terlarang. Ya. Itu matuang utama bagi Samseng. Mereka guna senjata, barang terlarang macam-macam supaya mereka ada banyak duit untuk beli kereta dan sebagainya. Sebab itulah mereka ni Samseng. Samseng ni sangat ganas, menakutkan dan tak dapat dijangka. Sebab tu kemungkinan besar mereka tengah buat tugasan baru dari Datuk. Dan mungkin mereka ada konflik sesama sendiri. Ada benda yang mereka tak setuju, ada benda yang tak siap. Lepas tu mereka mula bergaduh. Masalah pun mula timbul. Dan Samseng ni mula selesaikan masalah gangster mereka sendiri. Akibatnya, mereka hilang kawalan. Dan urusan gangster mereka terbawa ke laut. Sebab mereka terbabas ke dalam takungan air dan kereta Mercedes mereka tenggelam. Kenapa tak ada saksi? Soalan yang bagus. Sebab gangster tu tak tinggalkan saksi. Sudah tentu, ini berbahaya, robot. Sebab itu, kita kena cari kereta Mercedes tu dan pastikan sama ada cerita aku ni betul atau tidak. Dalam berita yang sahih, mereka tak cakap benda mengarut. Aku tak peduli kau takut ke tak. Jom cepat, kita kena cari bukti. Baiklah, kau buat apa tu? Jauh sikit. Jauh, kau rosakkan bukti. Tengok sini kawan-kawan. Nampak tak? Ada kesan tayar. Tengok tu, masih baru lagi. Boleh nampak corak tayar Mercedes. Jelas sekali. Ini tayar buatan Jerman. Memang sah. Ya, Via. Ini memang mengarut. Siapa yang bagi kau berita-berita sah kau tu lagi? Tak ada pun Mercedes bawah air. Kau faham tak? Apa? Kau ni bodoh ke apa? Tapi itu betul. Mereka tipu kau saja. Saya sebenarnya setuju dengan robot itu. Tak. Semua ini benar. Kita akan jumpa Mercedes yang tenggelam itu. Dan ini semua kisah gangster. Ini kisah yang berbahaya. Ini memang urusan gangster sebenar. Tengok, ada jejak. Ini semua benar. Sudahlah, jangan berkelakuan macam budak bodoh pula. Sampai robot pun cakap benda yang sama pada kau. Kau diamlah. Aku tak nampak jejaknya. Jauh sikit. Dengar tak? Nah, apa benda ni? Nah, tengok ni. Cuma ada bahagian alat ganti dari jam batam yang jatuh. Tak. Ini adalah bahagian daripada Mercedes. Dia memandu di jalan itu dan ada kesan tayar yang boleh dilihat. Mungkin dia datang ke sini dan di sini, tengok. Kesan tayar masih berterusan. Dia tercabut benda ini di sini. Dan kesan tayar masih berterusan. Tengok,
Dan di sini ada kolam air. Dan di sini ada Mercedes. Jadi, macam mana? Ya? Yarik besi ya. Jadi, apa kau nak yarik? Sekarang siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh operator? Siapa? Haha, tak ada apa nak cakap kan? Cuma Mercedes biasa ya. Belum tentu pun. Kenapa kau fikir itu kereta gangster? Sebab semuanya kena. Berita yang pasti-pasti tu memang betul. Tunggu sekejap. Apa tu dekat papan pemuka, kau nampak tak? Dekat dashboard. Serbuk ke apa tu? Tunggu sekejap. Aku perlukan sarung tangan. Tak boleh tinggalkan cap jari sendiri. Ini tempat jenayah. Voila. Nah, sekarang aku dah bersedia. Sekarang aku memang betul-betul sedia. Hingus? Nah, sekarang aku dah bersedia 100%. Aku dah berpakaian untuk jalankan penyiasatan ini. Tak. Kau tak boleh masuk air. Tapi, juru kamera, kau ikut aku. Jom, menyelam, masuk dalam. Kawan-kawan, cuba tengok. Arus dia kuat sangat. Dan pintu-pintu, semuanya terbuka luas di sini. Oh, wow. Aku pun hampir dihanyutkan. Ini memang Mercedes sebenar. Dan ini mungkin Mercedes yang sama yang pernah milik si tua itu. Ya, semuanya kena. Sebab itulah penjahat-penjahat ini, gangster-gangster ini, mereka adalah orang suruhan si tua itu. Mereka bekerja untuk penjenayah utama ini yang mengawal semua jenayah di daerah ini. Di sini ada bungkusan macam butter. Hebat juga. Satu blok penuh. Mari. Mari kita buka sekarang dan tengok apa yang ada di dalam. Baiklah. Hebat betul. Korang, ini serbuk putih. Apa ni? Ya, aku faham. Semua ni haram dan semua ni barang terlarang. Hebat betul. Dan semua ni memang ada kaitan dengan si tua itu. Mungkin si tua itu upah orang suruhan ni, gangster-gangster ni, untuk, entahlah, cari duit untuk operasi dia. Mungkin dia perlukan duit untuk selesaikan masalah dengan kita juga sebenarnya. Tak. Kita takkan pergi mana-mana dari sini, robot. Ini memang cerita yang sangat mencurigakan. Kita kena sangat berhati-hati dengan semua ni. Dan, kawan-kawan, tengok ni. Aku jumpa lagi satu beg. Dan dalam tu apa? Duit ke? Kawan-kawan, dalam tu ada duit. Gila betul. Wow. Ada lagi sesuatu kat dalam tu. Mari sini. Aku letak benda ni atas bonet kereta. Kau tengok. Satu beg penuh. Ada beberapa paket dengan sesuatu yang berwarna putih kat sini. Tak jelas apa benda ni. Kawan-kawan, kalau tahu, tulis di ruangan komen. Sebab warnanya sangat mirip dengan paket yang sama ni. Dan seluruh kereta ni penuh dengan blok-blok benda ni. Dan juga paket-paket kecil. Ini sangat pelik. Ini duit. Ini memang banyak duit. Ada banyak sangat duit kat sini. Dan semuanya dalam dolar. Semua ni duit dolar, kawan-kawan. Di sini ada puluhan ribu dolar. Tengok, satu ni. Ini gulungan. Ini $10,000. $10,000 dalam beg ni. Gila betul. Banyak sangat duit kat sini. Ya, aku setuju dengan kau, robot. Semua ni makin tak kena. Semua ni menakutkan. Dengar sini. Memang teruk sangat ni. Aku tak faham apa yang berlaku bila penjahat-penjahat tu terlibat kat sini. Bila penjahat-penjahat tu masuk dalam semua cerita ni. Kenapa diorang tinggalkan semua ni kat sini? Kenapa diorang mula tinggalkan tempat kejadian? Memang teruk. Kat sini banyak sangat bukti. Dengar tengok ni. Kat bawah air tu, dalam Mercedes tu. Tu dia. Kat sini, banyak telefon. Sama macam yang tu. Yang kita pernah jumpa dengan Atuk dulu. Penjenayah dan Samsing guna telefon pakai buang macam ni. Untuk buat satu panggilan saja, tanya urusan, lepas tu buang bukti. Tapi kali ni, mereka tinggalkan bukti ni. Dan kita boleh tahu apa yang Samsing ni bincangkan sebelum ni. Kita boleh tahu macam mana mereka ada kaitan dengan Atuk dan kenapa mereka lari. Tapi untuk itu, telefon-telefon ni kena dikeringkan dulu. Dan kita kena selidik betul-betul cerita ni. Dan tahu tak? Sebelum ada orang lain datang ke sini selain kita kan? Sebab kita yang pertama tahu pasal semua ni. Diamlah. Kita takkan pergi ke mana-mana. Kita yang pertama tahu pasal semua ni. Dan sebelum ada orang lain datang ke sini, kita kena hapuskan bukti-bukti ni. Sebab benda ni jelas ada kaitan dengan Atuk. Dan kita tak boleh biar Atuk ambil balik semua ni. Kalau tidak, dia akan jadi lebih kuat. Aku ada rancangan yang hebat. Kita akan keluarkan kereta ni dari air dan keringkan. Supaya kita boleh tahu ke mana Atuk pergi. Pasukan, dengar tak? Aliuzia, rumah di sini. Baik, saya perlukan cek tunda. Kita perlu keluarkan Mercedes penjenayah dari air. Tapi hati-hati, ada banyak barang terlarang di dalamnya. Faham, kami sedang berkumpul dan akan bergerak sekarang. Baik, saya faham. Saya tunggu kamu. Ayo, pasukan,
Bergerak sekarang dan keluarkan Mercedes itu dari air. Ya, saya setuju dengan kamu, robot. Pada bila-bila masa sahaja, Atok atau pasukannya boleh kembali. Dan mereka akan menyebabkan banyak masalah kepada kita. Kita akan periksa lagi apa yang ada dalam bot kereta itu. Tapi, supaya tiada siapa yang dapatkannya, kita kena hapuskan semuanya. Semuanya. Supaya tiada siapa, baik penjahat atau sesiapa pun dapat semua ini. Macam inilah, kita buang semua ini, kemudian ambil kereta itu. Nak buang duit? Kau nak aku buang duit? Apa kau ni? Tak. Kita buang benda jahat ni supaya tiada siapa dapat dan tiada siapa yang cedera. Tapi duit tu... Ya, kau betul. Semua ni memang bahaya dan menakutkan. Jangan risaulah. Jom, kita tengok apa ada dalam bonet. Okey gate terbuka. Kita memang bertuah. Woi, korang. Teruk betul ni. Korang tengok ni. Ni senjata. Senapang Kalashnikov dan duit. Banyak duit terapung. Tengok. Duit ada merata-rata. Nah, sini ada satu stek penuh duit $100 yang basah. Ni lagi. Semua duit ni dalam air. Sini memang banyak duit dan bawah tayar tu pun ada duit juga. Ni nampak macam senapang patah, yang ni pula automatik. Dan sini, tengok, ada satu beg penuh dan banyak duit kat sini. Lagi satu timbunan duit, korang memang tak percaya. Dan tengok, ada lagi barang terlarang kat sini. Aduh, kena buang benda ni, kena musnahkan. Dan kena keluarkan kereta tu, ambil duit dari dalam dan faham macam mana semua ni berkaitan dengan Atok. Kena keringkan semua barang dan buat siasatan yang betul. Akhirnya, pasukan dah sampai. Hebatlah korang. Apa lagi sekarang? Itu Mercedes ya, Mercedes Samsung. Ini yang itu, 340 atau yang mana? Ini 460. 570, itu Lexus. Tidak. Tidak, ini Mercedes lama Atok tu. Gasing, ini mainan kanak-kanak yang ini. Baiklah, sudah, diam. Gasing. Pendek kata, mari, pusingkan kereta. Ya, bagus. Sebab pakai pakaian yang betul. Dan kita kena pindahkan dia. Di sini Nayarik dah jadi gila. Korang tak dengar cakap dia. Tengok, ini rancangan saya. Kita ambil tali. Lilitkan pada kereta ikut tiang dan tarik keluar dia. Kita ada satu tali macam tu. Jadi kita guna yang itulah. Kita lilit tali ni keliling tiang. Lepas tu kita ikat satu lagi carabiner pada shackle dan guna winch dengan bantuan Pathfinder, kita minta Motia tarik benda ni keluar. Ada dua kemungkinan di sini. Sama ada semuanya berjaya atau Mercedes tu akan koyak. Kau rasa macam mana, Van? Aku rasa ia akan koyak dua. Ya, betul juga tu. Apa benda putih yang bertaburan di sini? Jangan sentuh itu. Itu aku buang. Itu sangat tak elok. Apa benda ni? Opa? Kau ni bodoh ke? Berhenti. Korang ni bodoh ke? Aku suruh ambil kereta, tapi korang remukkan pula. Tengok apa yang jadi ni. Ke mana pula? Itu dia. Cepat ambil Vanna, cepat. Dia hanyut. Aduhai. Dah dapat. Mereka ada cakap cukup ke? Dan biarkan saja kamu semua hayun ke arah yang berbeza. Dahlah, aduh mak oi, alamak. Kita dah tersekat ke? Nampaknya dia dah report masa berdiri kat sini lama sangat. Tak mahu apa dia ni? Mana aku tahu? Aku bukannya tengok pasport dia pun, kan? Sepatutnya tengok. Ia ada pasport ke? Dulu banyak, masa umur saya 14 tahun, saya dah dapat pasport. Saya ada masalah, Slavka. Masalah tu pada kau. Wow. Tenggelam. Ayo, buka dia. Ayo. Slav, tahu. Fanya, ayuh, kau juga. Ayuh. Ayuh, dia tersekat. Di sini ada air mula menalir di sini. Air macam mengalir dari pintu di sini. Mereka buat air terjun. Di sini air masuk ke dalam, di luar pula keluar. Oh, rupanya itu alat ganti yang berharga tu yang menghalang. Yelah, kawan-kawan, ini kan Mercedes. Saya dah keluarkan reel tu. Nah. Hampir. Vyacheslav. Kaban. Kau dah venyuk ke ni? Dengar sini, Slava. Macam mana kau boleh buat macam ni? Habis satu fender kereta. Ini masalah. Ini nampaknya bukan dari kereta ni. Ini untuk... Tak boleh tutup. Sekarang, masalahnya pada enjin, kawan-kawan. Baiklah, mari kita suruh robot tekan brake. Okey, Nayari akan duduk dalam kereta, pegang brake. Cuba tarik kereta itu. Saya rasa tayar masih di tempat, tapi badan kereta bergerak. Di sebelah kanannya. Ya, saya rasa begitu. Di sini semuanya hancur. Maafkan saya.
pegang brek. Saya tak tahu dia nak apa. Dia kata mungkin dia takut agaknya. Tak cukup. Cakap pada hari jangan takut. Macam itulah. Tekanan sangat tinggi dalam semua aspek. Kami semua tertekan. Kami takut, tali-tali pun tegang. Ia boleh putus bila-bila masa dan terpelanting entah ke mana. Sebenarnya sangat bahaya. Tapi kami tetap keluarkan dia. Walaupun kerosakan pada Mercedes memang dah teruk sangat. Pendek kata, kami takut winch kami akan putus sekarang. Jadi, mereka bawa saya penyodok. Saya pun ambil keputusan untuk menggali keluar kereta. Itu saja. Mungkin kereta ini boleh keluar sendiri sekarang. Jadi kawan-kawan, mimpi ngeri ini masih berterusan. Tengoklah lubang besar ni. Kami macam guna cangkul, gali dengan tayar dari Mercedes gangster tu. Kita akan terus cuba untuk keluarkan benda ni. Semuanya sangat berbahaya, tapi kita boleh lakukannya. Dan soalan paling utama, adakah kita akan berjaya menghidupkan Mercedes gangster ni dan memandunya selepas semua pengembaraan ni? Macam mana benda macam ni boleh berlaku? Tak dapat kawal kenderaan. Dia bukan orang sini. Rasanya aku kenal semua orang. Ini bukan orang kita. Ini orang luar. Mestilah budak sekolah, dah jelas. Tengoklah kereta tu, macam tong sampah aje. Confirm yang ni lagi bagus. Tak kata cabut pula ke? Cuma subframe je ya. Kita boleh ambil asing-asing. Jadi, betul-betul boleh tercabut ke? Ya mungkin. Tapi kita tak tahu, kena cangkuk dulu. Saya rasa macam ni lebih senang. Kalau kita cabut subframe tu, mungkin lepas tu dia akan jadi lebih mudah. Pendek kata, rancangan asal kita tak banyak hasil. Tengok, tayar tu dah terkeluar, tersekat, kita cuma membajak tanah je. Cara ni memang tak boleh jalan. Kami dah buat keputusan untuk sambung pada rem. Maksudnya, bukan pada badan kereta yang dah bengkok macam foil tu, tapi pada rem. Kita tengok macam mana, jadi ke tak jadi. Tapi ada risiko subframe boleh tercabut. Sebab nampaknya seluruh Mercedes ni memang sangat-sangat lepot. Dah mula nampak bahagian depan, boleh nampak muncung serigala Mercedes tu. Tapi sebenarnya taklah seteruk mana. Lengkungan belakang dah lurus, ya mula-mula kita kemikkan, tapi dengan cara ni kita betulkan. Memang nakal betul kan McD? Itu kan Mercedes, alamak. Jadi, kita hampir berjaya. Kita dah keluarkan Mercedes dari air, ini bahagian depannya dah muncul. Di sini, tengoklah betapa teruknya tanah ni dikorek. Semua ni kami korek dengan tayar-tayar tu. Ya robot, kau betul. Kerosakan di sini memang teruk. Jadi, kita kena panggil trek tunda kita, angkat semua ni atas trailer dan keluar dari sini. Kita akan selesaikan semuanya di pangkalan nanti. Berada di sini tak selamat. Kita teruskan operasi penyelamatan teknikal ke atas Mercedes penjenayah. Nak gerak. Jalan, 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 jalan. Oh, hebat. Proses sudah bermula. Itu baru betul. Sekarang, Mercedes Something kita dah berorder ya. Dia dah boleh bergerak sendiri pada dasarnya. Tapi ia merangkak sendiri. Ya, ia bergerak perlahan. Tapi kita akan baiki dia. Kau naik ke tempat pemandu Mercedes tu? Itu Vanya sebenarnya pandai juga memandu. Dalam komen, aku pasti semua orang akan tulis supaya kau yang duduk di tempat pemandu. Taklah, jom kita muatkan barang. Kau ni, ini memang teruk. Trailer kita dah sampai, semua dah dipasang pada Pathfinder. Kita tengah bersiap untuk memuatkan barang. Sekejap lagi kita akan tarik Mercedes Something. Apa? Apa yang kau nampak kat sana? Kenapa kau menjerit? Gila, kat sana ada mayat. Apa tu? Tengok, dia datang pakai jaket kulit. Biasanya, Something yang pakai jaket kulit macam tu. Apa tu? Itu memang Something betul. Aduh, maksudnya, Something tu yang bunuh dia. Salah seorang yang ada dalam kereta tu kan. Maknanya, yang kedua tu dah kena bunuh. Gila. Memang betul dia dah dibunuh dan dibuang dalam tayar-tayar ni. Ya. Saya setuju. Sekarang memang kena pergi. Jom kawan-kawan, cepat. Naik. Wan, kat sana tu ada mayat dalam tayar-tayar tu. Apa masalahnya? Tak, bukan masalah. Jom cepat pergi dari sini.
Baik, kerja yang bagus. Sekarang kita akan pergi ke pangkalan, cuba selesaikan masalah dengan Mercedes itu. Bersama dengan robot, kita akan kaji kandungan telefon-telefon itu. Kita akan fikirkan apa yang perlu kita lakukan dengan Mercedes itu sekarang juga. Dan kawan-kawan, jika anda masih menonton video ini, pastikan anda tekan butang suka dan langgan sekarang juga jika anda mahu lebih banyak video tentang bagaimana kami menemui kereta-kereta terbiar yang luar biasa. Jadi, pasukan kami telah berjaya melaksanakan tugas. Kami telah melarikan diri dari tempat itu dan membawa Mercedes Samsung ini ke pangkalan kami. Dan sekarang, saya ada telefon-telefon ini dan kami akan cuba untuk mendapatkan maklumat daripada mereka. Jadi apa sahaja yang ada di situ, semua duit, semuanya kau ambil keluar. Faham? Tak ada duit di situ. Saya tak nampak. Saya memang nampak. Oh tak, dalam misan ya, dalam misan. Dah dalam misan. Duit apa? Saya kurang faham sikit. Baik, pergi buat kerja kamu. Kami akan menyahkut data dari telefon-telefon ini. Kami akan cuba cari log panggilan atau sebarang koordinat. Dan Vanya akan cuba untuk anda merakam proses pemulihan kereta ini dari perspektif orang pertama. Dan dia akan membaikinya, menghidupkannya untuk periksa sama ada ia boleh bergerak atau tidak. Cepat pergi pakai kamera dan rakam kandungan untuk kawan-kawan. Hei, itu duit aku. Kerja. Pegang, nanti dicuri pula. Sekarang kita akan pergi untuk menyelesaikan perkara paling penting, iaitu misteri yang ditinggalkan oleh atuk ini. Bagaimana kereta ini berkaitan dengannya? Adakah ini benar-benar berbahaya seperti yang kita sangkakan atau semuanya hanya rekaan? Jom, kita bongkar telefon-telefon ini. Jadi, sementara pasukan saya sedang membaik pulih Mercedes, saya dan Nayarik akan cuba mendapatkan data daripada telefon ini. Jika ada apa-apa yang disimpan di sini, kita boleh dapatkannya dan mengetahui bagaimana ia berkaitan dengan penjahat-penjahat itu serta apa sebenarnya Mercedes itu dan sama ada mereka ada kaitan dengan datuk kita. Setuju. Mari kita mulakan kawan-kawan. Kau ingat tak apa yang orang tua tu suruh kita buat? Ya. Alihkan semua ni. Ya. Macam tu. Kau dengar tak? Orang tua tu suruh diorang alihkan benda tu. Kalau orang tua, maksudnya atuk. Nama kod untuk gangster tu. Ya, itu mungkin. Jom kita dengar lagi. Dan kena berhati-hati sangat dengan bungkusan utama tu. Faham kan? Kau dengar tak? Mereka cakap kena berhati-hati dengan bungkusan utama. Tapi apa maksudnya bungkusan utama? Itu memang bukan apa yang kita jumpa dan bukan duit. Sesuatu yang lebih berharga. Mungkin mereka akan ceritakan tentang itu. Yang ini kena bawa secepat mungkin. Kalau tak nanti orang kita akan habiskan diorang. Aduh, kau dengar tak? Mereka memang cakap kita kena bawa kepada atuk secepat mungkin. Tapi apa? Nampaknya ini tentang bungkusan utama tu. Dengar tak? Semuanya masuk akal. Dalam telefon ni, ada rakaman gangster tu. Mereka tengah bincang pasal penghantaran sesuatu yang sangat penting. Dan nampaknya, benda penting itulah yang kita tak jumpa dalam Mercedes tu. Sebab itulah, kita jumpa Mercedes gangster tu ditinggalkan. Semua yang kita jumpa tu, bagi mereka tak penting. Mereka tinggalkan je. Tapi yang ini, nampaknya memang benda itu. Bungkusan-bungkusan utama tu, kemungkinan besar mereka dah hantar pada atuk. Ya, kena fikir. Tapi sekarang ni, Vana tengah baiki Mercedes tu. Tak lama lagi, dia akan dapat selesaikan dan hidupkan kereta tu. Kita akan keringkan semuanya dan cuba cari bukti tambahan. Harapnya, Vana akan siap tak lama lagi. Mereka akan uji. Hidupkan enjin, semuanya okey. Tak lama lagi, kita akan teruskan siasatan kita yang berkaitan dengan atuk. Tapi, saya memang dah rasa, saya dah tahu, Mercedes gangster tu tak mungkin muncul tiba-tiba di kawasan kita. Ia memang ada kaitan dengan atuk. Tapi, dalam video-video akan datang, kita kena tahu apa sebenarnya bungkusan utama tu. Sebab, ia juga boleh bawa kita kepada van terbang tu kawan-kawan. Kita kena siasat Mercedes tu. Cari tahu macam mana semua ni berkaitan dan teruskan pencarian van terbang tu. Ya. Dan kita juga akan cuba cari Alyosha pada masa akan datang. Mesti cari. Sekarang kita ada banyak bukti dan banyak maklumat baru. Dan bersama anda tadi, saya, Vyacheslav Ismailov atau Via dan robot Nayarik. Kami akan teruskan penyelidikan kami. Jadi, macam mana dengan kau, Vanya? Terima kasih kepada semua kerana menonton. Kita akan jumpa lagi tidak lama lagi. Dan pada masa akan datang, kami akan teruskan siasatan kami.